Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku dalam SG. Bertemu lagi kita pada hari ini dengan misi memburu ketam memburu ketam. Seperti sahabat tengok cuaca kat mendung dan kadang-kala panas, kadang-kala berani dan kadang-kala tidak berani. Kerana itu saya sembunyi wajah lama ni sahabat. Seperti biasa saya menggunakan satu rod saja, itu satu rod saja, 12 kaki, reel 6000, line dalam 50 lb, batu saiz 4, net mungkin dalam 1 meter, net ketam air nampaknya nak jalan pasang sahabat, air nampak gaya nak jalan pasang. Dan kita cubalah memburu ketam, apakah ada hasil atau tidak. Kita berserah kepada takdir dan rezeki Yeah. Okey sahabat yang mana dah subscribe channel ni, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Yang baru ataupun yang lama, saya ucapkan terima kasih. Okey sahabat, nanti kalau ada apa-apa update kita akan info Okey, itu dia. Okey sahabat, 1000 kali sayang sahabat, 1000 kali sayang Ada seekor ketam tadi tapi terlepas sahabat, terlepas. Tapi tak ada rezeki, kita akan cuba lagi sahabat. Confirm terlepas sahabat, terlepas. Okey, sementara umpan masih ada, kita baring lagi sahabat. Mana tahu dia nak makan lagi. Okey sahabat-sahabat anglers hari ni kita mancing ketam tapi kita dapatkan ikan krisi ikan krisi sahabat. Okey, tu dia. Seperti biasalah sebab tekan udang Okey, kita akan kas lagi sahabat krisi Okey, kita akan simpan walaupun tak berapa besar. Rezeki sebab rezeki ni. Okey, ada kapal perang yang menuju ke daerah lautan Singapura tak pasti apa tujuan mereka, tapi yang pasti mereka telah menghadirkan diri di kawasan Changi Apakah mereka ingin memancing di sini atau menjaring atau meletak pukat, saya tak pasti. Kemungkinan letak bubu, kerana kadang-kadang mereka mewajahkan tentera tapi dalam tu semua nelayan tu. Okey, tapi apa pun aktiviti mereka kita akan biarkan. Dan kita akan fokus kita akan fokus pada kita punya misi hari ini sahabat. Okey, yuk kita teruskan misi-misi kita sahabat. Okey sahabat, kita strike. Mudah-mudahan kali ni naik sahabat. Mudah-mudahan naik, jangan terlepas lagi ketam ni. Okey, alhamdulillah kita dapatkan krisi Mantap tu, mantap sahabat. Ini sahabat. Okey sahabat Sekilo $20 Sekilo $20 Sekilo $20. Kalau kat pasar mungkin lebih mahal Kalau ambil dengan aku dengan laut, sekilo $20 Okey. Okey sahabat, ni dia nampak. Okey sahabat.
Okey, kita dah cas sahabat. Sekarang kita nantikan saja ya. Dalam 5 minit ataupun 10 minit, biasanya 5 minit atau 10 minit saya akan cek lah sahabat. Kerana kita menggunakan umpan udang, jadi takut habis ya. Okey, kita akan ambil lagi sahabat. Okey sahabat-sahabat, nampaknya ada tarikan padu confirm strike. Lagi ada perlawanan mudah-mudahan dapat kita naikkan ketam ni sahabat. Okey sahabat, kita strike lagi ya. Saiz dia bertahan sahabat, semua saiz bertahan Not bad, saiz dia bertahan. Siapa-siapa yang berminat ketam ni bolehlah order kilo 20 lah. Kilo 20 kalau siapa-siapa ambil direct daripada aku dah laut dah tu dia sahabat ketam dia kasar sahabat. Kita nak release dulu sahabat. Okey sahabat, seperti biasa kita akan nantikan dulu. Nanti kalau ada respon kita akan update lagi. Okey sahabat-sahabat, nampak air dah mula naik sahabat, Kita nak kena rajin check 10 minit sekali. Kerana apa sahabat? Kerana kalau ketam ni dia punya tip tu joran memang susah nak nampak dia tarik sahabat. Memang susah. Jadi tiap-tiap 10 minit, 5 minit kita check sahabat. Tu pasal saya kalau mancing sejam 2 jam ni saya memang rajin check sahabat kerana kadang-kadang kita tak check, kita membazir waktu kerana kita waktu tak panjang. Jadi kita nak kena rajin check lah. Lagi air dah mula naik gini, kadang-kadang dekat dasar air ni belut makan, ikan makan, ataupun jenis-jenis siput-siput makan umpan kita habis sahabat. Bukan ketam saja ya. Jadi itulah info-info buat sahabat-sahabat So nanti sekejap lagi saya akan check ada atau tak ada. Kalau tak ada kita akan tukar umpan lagi sahabat. Okey, itu dia info buat hari ni sahabat. Okey sahabat, penutup walaupun tak besar tapi dia lah penyeri penutup sahabat. Boleh lah sahabat. Ini kita akan release balik sahabat. Itulah hasil kita hari ni sahabat So okey sahabat, saya akan berjumpa lagi pada sahabat yang dah subscribe channel ni. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan hari ni misi kita mencari ketam sahabat Okey sahabat, kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain video sahabat. Jaga diri baik-baik sahabat.